Jom sertai misi Ais Nilam 2026. Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Guru, sudah guru, jangan lanjutkan guru. Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Ish, bosan dah baca buku. Kalau lah baca buku ni dapat headphone gaming. Dengan risau, dengan bacaan sebanyak 200 bacaan, anda berpeluang untuk mendapat hadiah idaman headphone anda. Jadi tunggu apa lagi? Baca sebanyak 200 buku, anda akan mendapat headphone idaman anda. Tada! Baca yang dapat headphone gaming oi. Kalau baca buku ni dapat apa lah. Dapat phone je juga. Lama tak main phone ni. Main game kawan-kawan. Daripada 3 School, betul tak? Yeah. Untuk hari ini anda berpeluang untuk mendapat idaman anda, iaitu sebuah telefon dengan membuat bacaan sebanyak. Pegang. 400. Jadi tunggu apa lagi? Sial. Baca sebanyak 400 dan anda akan mendapat handphone idaman anda. Nak baca kan? Keluar. Mantap. Letih lah dah sekolah jalan kaki. Kalau lah membaca buku boleh dapat balikah kan? Baik, pada adik-adik atau anak murid daripada tingkatan 1, anda sekarang dengan bacaan terbanyak berpeluang untuk mendapat apa? Basikal. Jadi mulakan bacaan anda. Pembaca terbanyak dalam tingkatan 1 akan mendapat basikal secara percuma. Kita akan saksikan basikalnya. Ye. Dapat basikal baru mantap ah. PM ni. Tahun depan kan kita nak SPM. Kan lagi elok kalau kita baca buku ni kita dapat laptop. Kan best kalau kita baca buku ni kita boleh dapat laptop. Dia juga. Dengan 500 bacaan, anda akan berpeluang untuk mendapat laptop yang anda idamkan. Jadi tunggu apa lagi? Baca sebanyak 500 buku, rekodkan dalam Ais Nilam dengan email MOE anda, dan anda berpeluang mendapat hadiah laptop semua daripada Islam dan sekolah. Geno nak boleh ada? Data tak ada. Nak buat kerja Geno. Kena ada data nak buat kerja. Oh, boleh buka lah dekat laman web Ais. Nak login kan kena lah pakai ID Delima, jangan pakai bot 5 pula. Jangan lupa isi dan ikut bacaan anda. Membaca membina ilmu. This is the end. This is the end.